Okey, sebelum kita sambung, kita cuba untuk tengok balik apa yang kita belajar hari tu. Yang ni apa dia? Dah keluar ke belum? Give me a page. Nampak tak apa yang Sensei share? Nampak. Nampak apa ni? E. Okey, E. Yang ni? O. Okey, good. Yang ni? A. Ya ke A? Tak. Boleh tengok table, sambil tengok table tu boleh ni. Apa dia agaknya? Ku. Okey, ku. Okey, ni? Ka. Okey, good. Yang ni? U. Okey, good. Yang ni? Ko. Okey, betul, ko. Okey, next. Good. Pandai, subarashi desu. Yang ni? Ki. Okey, subarashi. I desu ne. Hai, kore wa? Ke. Good. Last one. Okey, yang ni yang kita dah belajar. Good, subarashi desu. Subarashi. Ni A yang kita dah belajar lah. Okey, jadi yang ni apa baca dia? I. Sekali lagi. Aki. Okey, ni ki kan tadi. Ni kaki. Ki, aki. Okey, aki. Aki ni apa? Kalau tengok gambar ni apa? Autumn. Okey, musim autumn, musim luruh. Kalau kat Jepun macam ni aki. Musim luruh. Kalau yang ni? Ada siapa boleh baca? Ika, pandai. Ika ni apa dia ni? Sotong. Okey, yang ni? Sekali lagi apa dia? Eki. Dengan ki. Eki. Desu ne. Eki ni rasanya apa ni? Stesen. Okey, stesen macam stesen train ke apa ke. Eki. Okey, yang ni? Kai. Okey, dia kai. Okey, kai. Kai ni shell, kerang. Okey, yang ni? Kuko. Okey, sebut sama-sama. Kuko. Okey, kuko ni airport. Okey, last one. Yang ni? Koi. Okey, koi. Koi ni pernah dengar tak? Dah. Pernah dengar tak koi? Apa agaknya koi ni? Okey, ni pernah tengok tak? Pernah. Apa dia ni? Ikan koi. Ikan koi tu kan? Ikan koi. Ini pun daripada Jepun jugalah, ikan koi. Ikan koi. Good. Okey, good. Okey, sebelum kita pergi next, kita belajar untuk greetings. Greetings ni macam ucapan selamat lah. Apa yang adik-adik tahu pasal macam bahasa Jepun, ucapan selamat kat Jepun? Kalau pagi kita sebut apa? Apa dia? Okey, dia sebut macam ni Kita sebut aja. Kita ni dah belajar dah O kan? Ni U. Ni ada I. Okey. Ohayo gozaimasu. Betul? Betul kan? Ada O kat sini. Ni yang kita nak belajar lagi lah. Tapi ada yang kita belajar U, dia just panjangkan je yo ni. Ohayo gozaimasu. Okey. Su kat belakang ni dia matikan U tu, dia jadi berakhir dengan S. Sekali lagi kita cuba ulang sama-sama. Ohayo gozaimasu.
Ohayo gozaimasu. Okay, good. Kalau tengah hari pula dia sebut Konnichiwa. 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 Sayonara. Okay, konnichiwa tengah hari. Kalau malam pula dia sebut Konabana. konbanwa. Okay, boleh ulang? Balik-balik je. Konbanwa. Konbanwa. Okay, yang ni ada 3 lah. Sekali lagi pada kalau pagi, jap. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Kalau tengah hari, jap. Konnichiwa. Konnichiwa. Jap. Konbanwa. Konbanwa. Good. Pandai. Okay, good. Okay, yang tu untuk greetings lah seharian. Tapi konnichiwa ni lebih kepada hello. Guna sepanjang hari tu pun ada juga. Okay, macam hello kan. Konnichiwa. Okay, good. Okay, kita sambung. Apa yang kita dah belajar. Kita belajar A, I, U, E, O, Ka, Ki, Ku, Ke, Ko. Okay, kita belajar next. Ni A, I, U, E, O. Lepas tu, yang ni tadi apa dia? Ka. Okay, next. Ki. Let's. Ku. Next. Ke. Okay, last one. Ko. Ko. Okay, dia baris macam ni lah. Dia panggil ni agyo, baris A. Yang ni baris Ka. A, I, U, E, O, Ka, Ki, Ku, Ke, Ko. Dia baca macam ni. Okay, next. Okay, siapa yang dah print bahan boleh guna bahan. Ataupun yang tak ada boleh je pakai A4 ke apa ke. Untuk sambung lah kita belajar ni. Kita belajar ni jap. Yang ni sa. Okay, sa. Okay, cara tulis dia. Boleh tulis, praktis tulis juga masing-masing. 1. Ichi. Ni. Sang. Boleh? Boleh tulis Ichi. Ni. Sang. Okey, dia lebih kurang sama macam apa kalau perasan kita belajar Khamis baru ni? Apa yang lebih kurang sama macam huruf ni? Ki. Macam ni kan? Ki ni. Ki ada 2 tapi sa ada 1 je. Ki, ichi, ni, sang, yong. Okey, dia ada 2 kat sini kalau ki. Kalau sa ni dia 1 je. Ichi, ni, sang. Okey. Okey, boleh try tulis sang. Sa, sa. Okey, next. Okey. Kalau ikutkan A, I, U, E, O, Ka, Ki, Ku, Ke, Ko. Lepas sa ni akan jadi Si. Okey, tapi dalam bahasa Jepun dia tak ada si. Dia ada apa ni? She. Dia tak sebut si tapi dia sebut she. Sebab tu kalau bullet train tu, siapa tahu bullet train yang kereta api laju kat Jepun tu dia panggil apa? Shinkansen. Oh, pandai. Pernah pergi kot ni. Pernah naik. Okey. Shinkansen. Inilah she-nya. Okey, she. Dia tak sebut Shinkansen tapi Shinkansen. Dia ada she. Dia tak ada si. Sebab tu nama orang bila nama orang city ke, orang Jepun tak boleh sebut city. Dia jadi shiti. Okey, dia jadi she Okey, dia 1 je. Ichi dia naik ke atas. Dia macam kalau belajar huruf Jawi dia lam tapi dia terbalik. Kan? She dia macam tu. She. Senang je, 1 je. Okay, next. Sashi. Next one is Su. Okay. Kalau ada brand nama Suzuki kan, Su. Su ni kalau tulis belajar Jawi juga, bawah ni macam huruf apa ni? Wow. Okay, betul. Wow, tapi dia atas dia ichi. Ni, lepas tu tulis wow kat bawah dia tu. Okay. Ichi. Ni. Su. Okay, ni su. Ichi. Ni. Okay, boleh try tulis juga. Su. Okay. Sashi su. Next one is se. Okay, se. Okay, se ni. First, dia melintang. Ichi. Lepas tu ni. Lepas tu dia ada cong kat situ. Lepas tu sang. Dia melebih kat sini pula. Okay. Ichi. Ni. Sang. Okay. Boleh Ichi. Ni. Sang. Se. The last one. Sashi su se. So. Okay, so. So ni dia 1 je.
Ichi. Lepas tu dia macam C kat last sekali. Okey. Ichi. Lepas tu last sekali dia pusing. So. Ichi. So. 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 Okey. Dah boleh tulis semua dah? Dah. Okay, good. Okay, dah tulis, kita cuba try baca. Kenal ke tak daripada benda-benda yang kita dah belajar? Dah 15 dah kita dah belajar. Alhamdulillah dah 15. Dah bertambah lagi 5. Okay. Kita try baca. Yang ni apa? Sushi. Apa dia? Sekali lagi. Sushi. Sushi tu apa? Sushi. Okay, dah belum tulis dah lepas ni. Oh, sebelum ni kita tulis dalam alfabet je. Ni dia boleh tulis dalam hiragana dah. Sushi. Okay, sushi. Tapi tak buat. Okay, sushi. Okay, next one. Yang ni? Asoko. Pandai je. Asoko. Asoko. Asoko tu over there. Asoko over there. Di sana. Okay, good. Okay, next one. Yang ni? Over there. Sasoi. Sasoi ni macam invitation, ajakan, sasoi. Okay. Okay, next one. Sasoi. Sekai. Good. Sekai. Sekai ni apa dia ni? Bumi. World. Sekai, kono sekai, this world. Alright, last one. Suki. Okay, su tadi cuba dengan ni Suki Suki ni apa? Suki ni suka. Nani ga suki desu ka? Awak suka apa? Saya suka sushi. Sushi ga suki desu. Pun boleh juga. Saya suka sushi. Okay, macam tu Suki. Suki ni suka. Okay, good. Kalau bahasa Melayu suka kan? Bahasa Jepun dia suki. Okay. Okay, good. Okay. Ni ada buku ni. Yang saya dah share dalam link tu. Boleh try. Kalau print pun print. Kalau nak pakai dalam bentuk soft copy pun boleh. Boleh practice tulis. Okay. Lepas tu, sorry. Dia pakai hard mouse ni tak berapa cantik sikit lah. Kalau tulis pakai ambil telefon. Ambil buat kan? Telefon. Okay. Okay. Samalah juga kat bawah-bawah ni pun boleh try tulis she. Okay. Okay, nanti boleh sambung tulis dekat buku. Okay. Okay. Itu dah banyak suka-suka. Saya suka sushi. Kalau saya suka sushi, jadi watashi wa sushi ga suki desu. Macam tu. Okay, good. Okay, kita sambung next. Kita pergi next, belajar next. Alright. Okay, kita pergi next pula belajar. Okay, kita dah belajar 15 dah. Kita sambung lagi. Okay. Yang ni apa dia? Ta. Okay, ta. Okay, good. Okay, kita try practice tulis. Ta, ichi, ni. Lepas tu dalam dia ni, apa yang kita dah belajar? Bukan? Ni yang dekat sini. Ko. Betul? Ada ko kat situ. Sang, yong. Okay, sekali lagi. Ichi, ni, sang, yong. Okay. Ada ichi ni sang yong 1, 2, 3, 4 Dia ada ko kat dalam dia Ichi, ni, sang, yong. Good.
Okey, ta. Okey, sama dengan tadi. A, ka, a, i, u, e, o, kakiku, keko. Balanya ta akan jadi T. Okey, kalau ikutkan dia jadi ta tapi dia macam T lah. Dia sama macam sa, shi. Dia tak sebut T tapi dia sebut chi. Chi chi. Dia macam kalau ada brand nama kita pernah dengar tak dengan Hitachi. Kan Hitachi. Tu jadi chi tu. Okey, kalau tengok ni dia macam nombor apa? 5. Nombor 5. Tapi kalau 5 kita tulis tak keluar kat atas kan, dia ichi keluar dari atas ni ni. Okey, ichi ni. Okey, dia terkeluar kat atas dia. Okey, chi. Ichi ni. Okey, chi. Hitachi ada chi kan. Okey. Alright. Okey, that's. Alright, jap sikit. Next. Ta chi. Lepas tu kalau ikut a, i, u, e, o, ta chi tu. Okey, dia pun tak ada tu. Dia Jepun dia pelik sikit sebab dia dah orang panggil apa ni, dah fix dia punya karakter dia. Dia tak sebut tu tapi dia sebut tsu. Sebab tu ada, kalau ada gempa bumi kan, lepas gempa bumi tu apa yang besar datang tu? Tsunami. Ombak besar tu kita panggil Tsunami. tsunami. Itulah tsunami. Okey, itulah perkataan tu, perkataan Jepun lah, benar, tsunami. Ataupun satu lagi kalau brand kereta yang ada tsu. Tahu tak apa dia? Tsunami. Daihatsu. Apa betul? Mitsubishi. Kalau perasaan kan, Mitsubishi. Tsu lah. Okey, dia guna tsu. Okey, tsu ni hari tu kita belajar. Kalau ni huruf apa? Ingat tak hari tu kita belajar huruf ni? Betul? Dia ada kat sini yang U kan. Tapi dia tak ada kat atas dia. Kalau U ni dia memanjang ke bawah. Kalau tsu ni dia melebar sikit. Tsu. Dia melebar sikit. Dia tak ada kat atas tu. Tsu. Ta, chi, tsu. Okay, boleh tulis. Dia satu je. Ichi. Macam tu. Tsu. Okay, tsu. Okay, next one. Dia dah patah balik dah. Ta, chi, tsu. Te. Te. Okay, te ni pun satu je. Ichi. Lepas tu tulis macam si. Te. Kalau belajar bahasa huruf Jawi ke bahasa Arab kan, ni huruf apa? Ha. Betul? Ha. Okay. Te. Dia adalah te. Te. Okay, last one. Ta, chi, tu, te. To. Okay, to ni dia ada dua. Ichi. Lepas tu tulis si. Sorry. Si. Okay. Sekali lagi. Ichi. Ni. Ichi. Ni. Okay. To. Ta, chi, tu, te, to. Okay. Boleh kita ulang sama-sama. Daripada atas. Ja, minasan ja. Ta. Chi. Chi. Okay. Tsugi tsu. Te. To. Ta, chi, tsu, te, to. Kalau kadang-kadang kan, kalau tengok cerita anime ke, cerita Jepun ke kan, last kali ku dia akan tulis kat sini. Pernah tengok tak macam cerita, tak tahulah Doraemon ada ke tidak, tapi macam anime ke dia tulis benda ni. Sorry. Susu. Tapi dia ada ten kat sini. Tsuzuku. Tsuzuku. Maksud dia to be continue. Okay, kalau cerita Jepun ke kan, ada drama ke, ada anime ke yang bersambung, dia akan last kali tu bawah tu dia tulis Tsuzuku, akan bersambung. Okay, to be continue lah maksud dia. Okay, good. Okay, kita try baca. Ini apa? Tetsu. Bukan tsu tapi tetsu. Tetsu. Okay. Ini Ja, tetsu ni apa dia ni? Palang. Besi. Besi. Tetsu. Iron ke tetsu. Ja, next one. This one.
Usu. 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 Dia bukan ni, dia TSU, tse, tse. Bukan su je. Kutse. Kusu. Kutse. Kusu. Kutse ni apa dia? Kasut. Dekat-dekat je bahasa Melayu dengan bahasa Jepun kan. Kutse, kasut. Kutse. Okey, ni mah? Kaki. Taki. Ki. Taki. Taki. Taki ni apa ni? Agaknya gambar apa? Air terjun. Air terjun, waterfall. Good. Okey, yang ni? Yoki. Toki. Toki. Yang ni? Ichi. Ichi. Ichi ni apa? Sensei selalu sebut. Satu, betul. Ichi tu satu. Ichi. Okay, good. Okay, good. Pandai dah, ingat dah nombor Ichi. Okay, good. Okay. Okay, kita dah belajar sashi su seso tachi tsu teto hari ni Okay, kita sambung sikit lagi sebab nak habiskan hiragana. Tak ada nak habiskan hari ni, tapi ada kena sambung sikit lagi. Okay, ni pun sama. Boleh tulis kat atas tadi. Cuba kita try baca yang bawah. Apa dia ni? Dah kecil. Apa dia? Tak nampak kecil. Tak nampak ni kat bawah ni. Kat bawah ada. Uta. Good. Uta. 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 Uta ni song, lagu. Okay, good. Yang ni? Tika. Good. Chika. Okay, boleh sebut sama-sama Chika. Cika. Okay, Chika. Okay, next one. Tetsu. Tadi ada Tetsu. 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 Okay, Tetsu. Tetsu tadi apa? Ingat? Besi. Besi Okay, next one. Sasoi. 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 Good. Sasoi. Sasoi. Okay, good. Okay, next one. Shio. 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 Shio ni garam, salt. Garam. Yang ni To. dia panjangkan je. Dia ada to, ada o kan. Dia panjang toy. Toi. Dia panjang je toy. Toi. Toy ni jauh. Okay, jauh. Okay, far, jauh. Toy. Toi. Okay, good. Yang ni nanti boleh praktis tulis. Apa yang ada boleh praktis ataupun boleh je tengok ni. Okay, kita belajar sikit lagi. Dah belajar. Kita dah belajar 20 dah. Alhamdulillah, 20 karakter hiragana dah. Nanti mungkin bila nak baca tu mungkin kena tengok table semua. Tak apa, it's okay. Itu permulaan lah kan. Pembelajaran, proses pembelajaran nak baca kena tengok dulu ni mana satu. Awal-awal tu mungkin confused, tapi bila dah selalu tengok insya-Allah akan ingat. Okay, next. Okay, ni apa dia? Good. Okay, ni boleh tengok sensei tulis dulu nanti try tulis. Just ichi ni dia pendek je kat situ. Sang last one dia pusing. Yong. Okay. Ichi ni sang yong. Ichi ni sang yong. Okay, good. Yong. Okay, good. Okay, next one. Ni. Okay, baru ni kan saya katakan benda ni adalah nanti lepas ni pun akan ada lagi. Sebelum ni ada kat karakter apa? Ya ke? K. Yang ni K. Kat sini ni K. Itu yang dua tu yang. Okay, jadinya dia ada hane kat bawah dia, ada chong kat bawah dia. Ichi. Lepas tu belah kanan ni sebenarnya dia sama macam ni tadi. Okay, ko ni. Okay, ichi ni sang. Okay, ichi ni sang. Okay, ni.
Okey, ni jadi kena tulislah elok-elok. Yang ni janganlah tulis macam ni. Kalau ni rasanya akan jadi huruf apa? Kalau kita tulislah jarak-jarak macam ni 1, 2. Ni jadi apa? Iko. Shiko, betul? Yang ni shi tadi dengan ko. Kan kalau kita tulis lebih kurang je macam ni, dia akan jadi orang confuse. Oh, ni tulis shiko. Okey, dia bukannya shiko tapi ni. Jadi kena tulislah elok-elok ni. Nampak dia satu karakter. Ichi ni sang. Okey. Ni. Ai, janani. Yang ni okey, yang ni dia kena ada curve sikit. Nu. Okey, nu ni okey, boleh tengok sensei tulis dulu. First dia slanten sikit, dia sengit. Ichi. Lepas tu dari atas ni, tarik atas ke bawah, lepas tu naik ke atas balik, lepas tu pusing, simpul kat sini. Nu. Okey. Ichi ni dia slanten, lepas tu dia pusing ke simpul kat sini. Nu. Okey, sekali lagi saya tulis ichi ni pusing macam tu. Nu. Okey, nu. Okey, nu. Okey, next one ni dia selalu confuse dua ni sebab dia jarang guna. Dia jarang ada tapi dia bentuk dia lebih kurang sama. Okay. Apa dia? Ne. Okay, good. Ne. Okay, kalau nu tadi, dia first dia slanten. Dia sengit. Okay, ne ni dia straight. First tu dia straight. Okay, straight, ichi. Lepas tu dia ke sini. Tarik ke bawah. Naik atas balik. Lepas tu dia simpul juga. Ne. Okay, first tu dia straight ke bawah. Lepas tu dia turun ke bawah. Naik balik. Lepas tu dia simpul. Ne. Okay, good. Boleh try tulis try tulis juga barulah ada nampak beza dia. Nu tadi dengan ne. Okay, sekali lagi. Ichi. Itu no. Ni. Nak turun dulu sekali. Lepas tu naik balik. Turun straight. Ne. Okay. Last one apa dia? No. Okay, good. Okay, no. No ni nampak macam mudah je. Dia satu je sebenarnya. No ni dia pusing. Ichi pusing ke sini. Dia tak adalah berjumpa semula tapi berhenti kat situ. No. Ichi. Dia macam gabungan N dengan, kalau N kecil dengan O. Okey, betul. N dengan O dia jadi sekali teruskan je jadi no. Betul. No. Pandai. Siapa orang yang visual ke apa ke mungkin boleh imagine kan, visualize kan, gambarkan benda ni macam mana, dia akan jadi lebih ingat dalam otak sebenarnya. Tengok selain pada tengok everyday, dia macam boleh orang kata gambarkan lah benda tu. Okay, good. Okay, cuba try baca daripada apa yang kita dah belajar ni. Okay, yang ni apa dia? Nana. Apa dia? Sekali lagi. Nana. Okay, Nana ni apa? Bukan nama orang Nana ni? 7, betul. Nanti kita kalau belajar nombor, sensei akan ajar nombor sikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nana. Nana. Hai, Jatsugi. Yang ni? Tak nampak sebab dia macam besar. Inu. Minasan. Inu ni apa dia? Anjing, betul. Inu tu anjing. Anjing dog. Okay, inu. Okay, next one. Tu kalau ada ada gambar sensei ke apa ke boleh alihkan sikit. Apa dia? Neko. Desu ne. Neko. Tadi inu anjing, neko ni kucing. Pandai. Neko. Kucing Neko. Okay, next one. Nuno. Good. Jadi nu dengan no. Okay, Nuno. Okay, Nuno ni adalah kain. Okay, cloth, kain.
cloth sorry. Cloth, kain kain untuk jahit buat baju tu lah, nunuk. Okay, good. Okay, ni pun boleh tulis practice nanti kalau lepas-lepas ni nak practice, nak tengok balik, nak tulis juga kat sini, nak okay, nak okay, bila banyak kali tulis dia akan ingat lah. Okay, good, pandai. Okay, next kita pergi. Okay, ni kita dah belajar alhamdulillah dah 25 dah. Okay, 25 karakter dah adik-adik belajar. Rasanya nak baca nanti mungkin awal-awal ni kena tengok table. Bila dah tengok selalu nanti saya sharekan juga dalam grup Telegram tu beberapa orang panggil perkataan ke apa yang dah belajar ni supaya boleh biasakan untuk baca. Yang ni nanti boleh try tulis lah. Okay, good. Okay, next kita belajar nani nu neno. Lepas tu akan jadi apa ni? Ha. Okay. Tadi ingat balik yang ni pun ada. Yang ni pun ada ni tadi. Ni ha ni pun sama juga, dia ada ichi, ni, sang. Okay, ichi, ni, sang. Okay, sekali lagi. Ichi, ni, sang. Sang tu dia simple Ichi, semasa dia straight dulu. Ichi, ni, sang. Okay, tulisan bahasa Jepun ni biasanya dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Tulis dia, okay. Dari atas ke bawah, ue kara shita, migi, hidari kara migi. Kiri kara, daripada kiri ke kanan. Baik, jaha. Okay, next. He. Okay, he ni pun satu je dia tulis dia. He, ichi, dia ke bawah, naik atas balik. Lepas tu dia ada sayap dia pula kat sini. Okay, sekali lagi. Ichi, ke bawah, naik. Lepas tu ada sayap dia. He. Ichi, ni, he. Alright. Dan next. Ha-hi. Okay, kalau ikutkan a, i, u, e, o, kaki, ku, ke, ko. Ha-hi. Hu. Okay, tapi Jepun dia tak sebut hu. Dia jadi fu. Contoh dia kan, nama tempat kat Jepun ada satu dia Fukuoka, betul? Fukushima. And then satu lagi gunung yang tertinggi kat Jepun apa dia? Fujisan, Fujiyama. Ada orang sebut pelbagai Fujisan. Jadi fu, okey, dia tak sebut hu tapi dia sebut fu. Okey, dia ada irregular jugalah macam tadilah tachitsu, sashi. Okey, dia ada dia. Fu ni cara tulis dia mula-mula yang atas ichi, lepas tu kat tengah tu ni, lepas tu ke kiri sang, yong. Okey, sekali lagi dari atas. Lepas tu kat tengah ni, kiri, sang, yong. Fu tu yang kat ni lah yang paling besar. Okay, bukan yang semua besar. Okay, sekali lagi. Ichi, ni, sang, yong. Okay. Fu. Okay, next one. Hahifu. He ni senang je, dia satu je. Ichi. Okey, betul. Okay. Ichi. Dia satu je tapi memanjang ke belah kanan Ichi. Okey, ke kanan. Okey, last one. Hahifu he. Ho. Okey, ho ni macam apa tadi? Macam Okey, tapi dia ada dua kat sini. Okey, satu ichi. Okey, tapi atas dia tulis dulu ni, sang, tarik dari atas, yong. Okey, ichi, ni, sang,
Yong. Ichi, ni, Ichi, san, yong. Yong. Okay, good. Pandai lah. Ichi, ni, san, Yong. yong. Okay, good. Okay, Yong. Okay, hari ni kita belajar sampai sini untuk hiragana. Okay, last class minggu depan kita habiskan ha, hi, fu, he, ho. Okay, kita cuba try baca. Yang ni apa dia? Ingat balik kat sini ne tadi kan? Ja, minasan. Fune. Fune. Okay, fune ni apa? Kapal. Betul. Ship. Macam kan kat dalam One Piece tu kan? Cerita dalam One Piece. Apa tengok One Piece ada kapalnya fune. Okay, next one. Hachi. Good. Okay, hachi. Hachi. Bukan shi ya. Hachi. Tadi Nana tadi apa? Nombor berapa Nana? Nama 7. Hachi? 8. Good. Okay, hachi 8. Okay, next one. Hoshi. Hoshi ni apa? Bintang. Star. Hoshi. Hoshi. Okay, Hoshi. Okay, next one. Hikui. Pandai. Okay, hikui. 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 Okay. Hikui ni rendah. Okay. Okay, next one. Bukan hi. Heki. Benar dia. Okay. Heki. Tadi he kat sini kan? Heki. Okay, good. Yang kita nak kenal nak kenal huruf-huruf ni supaya baca dia kenal. Heki. Okay. Yang ni kita tengok balik. Boleh try practice. Cuba kita practice kat bawah ni. Baca apa dia ni? Kat bawah. Nano. Ya ke? Good. Hana. Hana ni apa? Bunga. Good. Okay, Hana. Okay, next one. Hone ni tulang. Tulang. Hone. Okay, next. This one. Peso. Heso. Okay, heso. Okay, next one. Inu ni apa? Anjing. Good. Okay, next one. Hikui. Okay, last one. Kono ni macam this. Inilah ini. Kono hitowa. Kono honwa. Okay, kono. Okay, good. Okay. Yang tu hiragana untuk hari ni. Nanti kita ingat baliklah. Ha, hi, fu, he, ho. Contoh kita, okay. Hari ni kita nak belajar. Tadi kita dah belajar greetings. Greetings pagi apa dia? Konnichiwa. Ohayo gozaimasu. Pandai. Minasan. Ohayo gozaimasu. Okay, tengah hari? Konnichiwa. Desu ne. Subarashi. Konnichiwa. Desu ne. Kalau malam? Konbanwa. Okay, good. Konbanwa. Okay. Ohayo gozaimasu. Okay. Kita nak belajar hari ni nombor, tapi tak adalah nombor semua. Kita belajar separuh-separuh. Kita hari ni belajar sampai nombor 4 je. Tadi kalau satu apa dia?
Ichi. Dah boleh baca kan? Yang ni dah boleh baca dah apa dia? Ichi. Desu ne. Ichi. Ichi. Okey, kalau ni? Ni. Desu ne. Ni pun kita belajar ni. Ni. Okey, good. Yang ni? San. Okey, kita tak belajar lagi yang belakang ni, tapi sebutan dia jadi sang. 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 Okey, yang ni pun kita tak belajar lagi sebutan dia. Yong. Dah tahu dah apa dia? Yong. Desu ne. Ja yong. Yong. Okey, ja. Ichi, ni, sang, yong. Yong. Go. Okey, tu kita belajar next lah. Kita nanti kan belajar banyak-banyak nanti kan. Lupa juga, kita ingat 4 je dulu. Ja, minasang. Ichi, Ichi. ni, Ni. sang, Sang. yong. Yong. Okey, nanti sambungan kita belajar next. Okey, good. Ichi, ni, sang, yong. Okey, good. Okey, kita mungkin minggu lepas, hari Khamis baru ni tak ada yang join. Kita try ingat balik. Kalau nak perkenalkan diri, first kali kita sebut apa? Hajime mashite. Ingat lagi. Bagus. Ja, minasang. Ja. Hajime mashite. Hajime mashite. Hajime mashite. Hajime mashite. Hajime Mashite.いいですね。はい。じゃあ、yang ni mana dia? Watashi wa Pandai. Masukkan nama sendiri. Contoh dia kalau sensor. Ja, watashi wa Halim desu. Okay. You ni kita tanggalkan. Tanggalkan pula. Kita tak sebut you, dia silent you. Kita matikan dengan S. Ja, watashi wa Halim desu. Watashi wa Zafira desu. Masukkan nama sendiri dekat sini masukkan nama sendiri dekat sini. Okay, last kali kita sebut apa? Yoroshiku onegai shimasu. Pandai. Good lah. Hai, ja. Yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Ja, sekali lagi. Ja, yoroshiku Yoroshiku onegai shimasu. onegai shimasu. Good. Okay, kita mungkin baru ni ada siapa yang tak lagi cuba, siapa nak try? Boleh bagi reaction angkat tangan. Okay. Ada reaction kat situ kan? Siapa nak try? Kita yang mungkin yang belum try lagi. Okay, Ali. Cuba Ali try. Okay, Izwan-san. Dozo, Izwan-san. Daripada atas. Izwan, boleh unmute dulu? Hajime mashite. Hajime mashite. Watashi wa Yaya desu. Watashi wa, sorry, watashi wa? Yaya desu. Yaya desu. Yaya desu. Hai. Yoroshiku. Yoroshiku onegai shimasu. Onegai shimasu. Yaya-san. Yaya-san desu. Yaya-san nansai desu ka? Yaya umur berapa ni? 11. 11 tahun. Desu ne. 11 darjah 5 sekolah. Sekolah mana? SK? Kerana jadi 1. Kerana jadi 1 KJ1. Okay, good. Hai, okay desu. Hai, next. Yaya siapa dengan kakak ke adik tadi? Oh, adik pergi mandi. Adik ke mandi dah. Hai, okay desu. Ja, Zafira-san, dozo. Hajime mashite. Hajime mashite. Watashi wa Zafira desu. Zafira desu. Zafira-san desu ne. Yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Desu ne. Zafira-san wa nansai desu ka? 10. 10. Desu ne. Zafira duduk di mana ni? Sarjana utama. Sarjana pucung. Sarjana Sarjana utama. Sorry, sarjana utama. Hai, okay desu. Arigatou gozaimasu, Zafira-san. Hai, ja tsugi. Ja, Arisa-san, dozo. Watashi wa Ariana desu. Arisa desu. Hai, Arisa-san. Hajime mashite dulu, Arisa-san. Hajime mashite. Hajime mashite. Hai. Watashi wa Ariana desu. Ariana? Adik dia. Ariana, okay, adik dia. Okay, Ariana-san. Hai, Ariana-san, dozo. Yoroshiku. Yang last kali ni, Ariana-san. Yoroshiku. Onegai shimasu. Onegai shimasu. Good. Okay, yoroshiku onegai shimasu.
Yoroshiku onegaishimasu. Okay, good. Okay, arigatou gozaimasu, Ariana-san. Hai, じゃあ次、じゃあ、ディニーさん。はじめまして。私はディニーです。ディニーです。ディニーさんですね。はい。よろしくお願いしまおす。願いします。ディニーさん何歳ですか？は Umur berapa Dini? 12. 12 tahun. Okey, Dini macam pernah belajar je. Suara macam dah sebutan Sebab selalu tu. tengok Sebelum tengok? anime. Tengok anime. Tengok anime apa? Anime action lah macam Attack on Titan. I see. Clash of Titan. Attack of Titan, sorry. Attack of Titan. Shingeki no Kyojin desu ne. はい。はい、いいですね。素晴らしい。Dini duduk di? Tinggal di? Tinggal di Terengganu. Dini yang apa? Bukit Payung yang mana? Bukan. Di mana tu? Dekat Surahaji Yaakob. Tak kenal. Okey, hai. Okey, desu. Arigatou gozaimasu. Hai, jadi ni san. Arigatou gozaimasu. Ja, dia Damia-san. はじめまして。Hajime mashite. 私はダミアです。 Damia-san. よろしくお願いします。Onegai shimasu ですね。Damia-san wa nansai desu ka? Umur berapa Damia? 12. 12 tahun Damia-san. Damia-san di mana? Bukit Payung, Bukit Terengganu. Payung. Damia yang Bukit Payung. Sorry, silap orang tadi Payung. Hai, okey desu. Arigatou gozaimasu. Dozo. Boleh Taufik. はじめまして。私ははじめドンココイです。